fitnah siapa, fitnah siapa. Sebenarnya orang yang fitnah tu dia tahu dia fitnah orang. Betul tak? Tapi konon licik. Licik. Orang yang fitnah ni licik. Orang tapi bila licik dia dah kena tangkap, dia sibuk pakai sihir. Rupanya dia dah lama pakai sihir pula. Dah. Lagilah siapa senyonyong siapa pula. Tak ada kena-mengena pun dah jadi siapa senyonyong siapa. Tak pasal-pasal orang yang kena fitnah pun dia guna senyonyong. Aduh, pening kepala tak? Itu nama zaman licik senyonyong. Betul tak? Dia nak guna, dia dah guna ilmu-ilmu senyonyong. Lepas tu dia dah kalah. Dia kata orang kena fitnah tu guna senyonyong balik lah. Apa sebab? Tak sangka konon bomoh je yang boleh tahu orang tu buat apa kan. Macam jumpa belalang, tengok dalam air ke apa ke kan. Sebenarnya kalau kau aniaya orang tu, Tuhan bagi orang ilmu yang pada orang yang kena aniaya tu. Lebih tinggi bomoh dia sebenarnya. Tapi dia tak pakai bomoh pun sebenarnya. Faham tak? Ini semua nak confuse lah apa semua. Kau semayang pun kau tak nampak lah apa semua. Nasib lah kan. Kalau hati tu memang kuat ikut cakap Tuhan, kalau ni setakat semayang nampak macam ikut Tuhan, tak ada punya. Betul tak? Sekarang semayang tak semayang pun yang tak semayang ada ilmu lah apa semua. Jadi bomoh tak bomoh, yang bomoh tu ada ilmu pula. Alah. Jadi pening kepala tak? Sebab tu akta-akta Malaysia baru, akta-akta pembangunan Malaysia baru, kena betul. Tak boleh akta dia bomoh direlakan sebab nak buat kajian pada Raja Baru pula. Alahai. Mana tak bomoh hidup mewah, betul tak? Lepas tu mewah pula, bomoh pula jadi dewa, Raja Bomoh kan. Raja Bomoh boleh cari MH370 lah apa semua. Boleh cari tak? Jumpa pun tak. Dia pula yang jadi MH370 hilang sebab takut kena cekup apa semua kan. Betul tak? Dah jumpa tak Raja Bomoh? Dia boleh hilang-hilang macam tu kan. Menghilangkan diri. Bomoh kan. Kita datang rumah dia dah hilang. Ting, cing, tiba dia dah hilang. Kokonat abracadabra. Sebenarnya jin dia nyuruh kan. Dalam sarung tetek ke apa kan. Dah jadi hantu tetek lah apa semua. Jadi sensor tak? Tak sensor sebab memang kita panggil dia hantu tetek. Betul tak? Tapi betul tak? Ini semua nampak macam lawak tak senonoh. Tapi kalau orang yang fikir balik, dia dengar balik, senonoh sebenarnya. Benda tu banyak buat kamu semua berfikir. Betul tak? Jadi tak payah bezakan muka Yajuj